Lotion pelembap anti gatal. Ni memang lotion yang memang tujuan dia untuk selesaikan masalah gatal-gatal kulit dan juga gatal-gatal badan. Kalau korang ada masalah gatal-gatal badan disebabkan oleh jerawat, kulit kering, kulit berminyak ataupun berpeluh kuat, kulit sensitif, kulit kasar ataupun gatal-gatal yang tak diketahui puncanya, insyaAllah lotion pelembap anti gatal ni boleh membantu. Apa yang ada dalam ni? Yang pertama adalah sulfur. So sulfur ni memang antara ramuan yang penting, ramuan aktif yang sesuai untuk masalah berkaitan dengan minyak, jerawat, hama dan juga berkaitan dengan jangkitan kulat dan juga bakteria. Selain itu, dia ada banyak ramuan-ramuan lain yang memang tugas dia adalah untuk kurangkan gatal dan juga untuk melembapkan kulit. Glycerin, allantoin, hyaluronic acid, jojoba wax ester, aloe vera, vitamin E, fosfolipid, capric triglyceride. Semua bahan-bahan yang saya sebutkan ni memang tugas dia untuk mengurangkan gatal, untuk gatal dan juga sebagai pelembap. Jadi untuk eczema ringan pun insyaAllah sangat-sangat sesuai. Kecuali kalau eczema ni punca gatal tu disebabkan alergi. Cuma kalau anda rasa teragak-agak sama ada lotion ni sesuai ataupun tak, saya cadangkan untuk orang eczema ni, untuk orang eczema saja boleh buat patch test terlebih dahulu. Kalau okey boleh teruskan pakai. Sebab mungkin ada orang eczema yang ada alergik tertentu terhadap bahan yang ada dalam ni, mungkin akan rasa gatal. Macam contoh mentol. Mentol nak ikutkan dia boleh bagi rasa sejuk, tapi mungkin untuk sesetengah orang yang ada eczema, mentol boleh menggatalkan. Lagi bagus kalau korang pakai sekali dengan sabun sulfur dia. Sebelum bilas tu tunggu sekejap dalam 3 ke 5 minit. Lepas mandi tu terus pakai dia punya lotion pelembap. Harga tak mahal sangat pun, boleh check dekat beg kuning.